DBMC Pulang Sebangkit. DBMC dan Pulang Sebangkit bersiap sedia. Untuk U14 perlawanan ke-10. Elastico FC Dominator Sakti bersiap sedia. Go Isa, beat dia. Go Zamre, bola dulu, first touch. Bola budak ni yang touch. Budak luar ni yang touch. Aisyah, marking orang dia, one by one, marking. Go Aisyah, bola dulu Aisyah. Aisyah, jangan main belakang Aisyah. Okey Aisyah, okey, go. Bola dulu. Boleh. Go Aisyah, go. Alah, Rep. Tadi tak tiup, Rep. Gol ke? Tak. Sikit je lagi kita betul. Ais, fokus. Fokus, tengok bola. Ref, Ref. Helah Ref, tiup dah. Aduh. Tak, ref ni masalah. Daripada tadi. Betul lah. Jadi Ref tak nak bagi aku bagi baju tu. Tengok sijil lah. Takut tak ada sijil. Takut tak ada sijil. Go, Zarel. Woi. Aisyah. Ais, papa cakap ni. Bola louder. Ais, come on. Ais, kepala. Boy. Buat sangat. Guys up. Ada dia nak jumpa kelas. Zafran. Oh, wah. Apa pergi beli sana banyak sikit boleh. Wait. Kapak. Tak kasi you. Baik. Bola ni, Zarel. Jaga, tak sampai. Dapat, tak tahu. Dapat. Okey, atas. Keeper atas. Pom atas. Jangan usik. Aisyah, tunggu depan kau. Belah bawah.
Oh, tak apa. Dia nampak. Ada? Ada ke? Ada bangah tak dalam tu? Ada bangah ke? Ah, jangan masuk. Tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Ada main bola pasal lagu ni. Tahulah. Okey, Zafran, Zafran. Zafran, Zafran. Kau je ah. Aisyah, depan, balik depan Aisyah. Aisyah, balik depan. Okey, untuk pasukan-pasukan yang tersingkir ya. Untuk pasukan yang tersingkir. Zafran! Zafran! Ref! Jangan balik Gambar eh. medal lah. Right, picit telur tu dah. Medal. So jangan balik lah. Yang mana tersingkir, kita akan bagi medal lah. Jangan balik dulu, datang ke kaunter ambil medal. Aisyah, depan, Zah, depan. Ais, Ais, okey. Allah. Aisyah, mana Aisyah? Zap! Lambat sangat. Aisyah, jaga fitness, jangan main terulik. Dari depan. Fitness jaga fitness, Aisyah. Papa kata. Go, go, go! Ah! Tak apa, Zah. Tak apa. Turun sangat, jangan turun sangat. Wow. Tidak, aku makan daun juga. Aras, bola tepi Ras. Baik. Okey, Aisyah dah buka semua. Untuk pasukan yang tersingkir ada bergrup, boleh datang ambil medal lah. Kita akan bagi medal untuk semua pasukan. So kalau dah kalah, jangan balik dulu ya. Datang ambil medal dekat Ulster. Oh. Aku kalau dia dengan Aisyah pegang bola kan. Dah. Mana boleh dah sambung? Aduh. Ni dia sebelah gunung, sebab tu dia pandai ada angin. Yalah. Betul-betul kat tengah-tengah angin, maka terbentak. Atas sikit. Tak ref ni aku rasa ngantuk ni bang. Tak ada.
mental jaga. Okey. Okey. Aisyah dalam. Touching. Oh, lagi Zafril. Aisyah kacau dalam ni. Buat rojak. Go! Okey, untuk U12 perlawanan ke-10 DBFC Jauh sangat, Rap. Untuk U12 Untuk U12 DBFC Pulas Bangkit masuk ke padang. Tayang dia tak jejak kat jalan tu. Pak. Yang ni kuat sikit lah. Yang first tadi dia ni lah. Kuat dia ambil tu. Nyanyi lawan tim kuat dia jadi bagus. Ha. Oh, ke. Pak, aku dah takut. Aduh. Dia pakai GoPro besar ni. Tak gol lagi daripada tadi kan? Pak belum gol kan? Belum. Okey, inilah masa yang ditunggu. Dan juara Junior Cup Challenge 2025 kategori bawah 8 tahun adalah milik Putra Kids. Tepuk tangan. Mana dia pasukan Putra Kids? Melangkah dengan gagah menuju medan wira semangat yakin kan menang. Oh bersama mencapai cita-cita Kau di kat sana? demi nama Okey, untuk makluman semua pemain-pemain di bawah 8 tahun, kita akan umumkan dengan pemain terbaik iaitu Putra Kids. Bagi Jesse, kita tengok ramai-ramai, kita cari Jesse nombor 21. Siapakah dia? Siapa Jesse nombor 1? Angkat tangan. Okey dia. Zafir Amsyah. Mana Jelai dengan HFC U10 suku air ketiga Jelai dengan HFC. Saya dah pergi 3-4 kali, HFC tak masuk, menang free. Jelai FC dan HFC suku air ketiga.